Assalamualaikum dan selamat pagi semua pada viewers dan followers di TikTok dan juga Facebook OUM Bangi. So hari ini kita ada program yang julung-julung kali diadakan agak istimewa. Kita menjemput salah seorang alumni kita lah. So bersama saya ni Encik Siva Gopala Krishnan atau kita panggil Cikgu Siva atau sekarang ni panggil Sir Siva lah. Okay. Beliau berasal daripada Kota Baru, Kelantan dan kini berusia 30 tahun. So apa yang menariknya, Cikgu Siva ni ataupun Sir Siva ni dia sekarang bertugas sebagai tenaga pelajar di College Vocational Kajang dan telah berkhidmat selama 2 tahun lah, bermula tahun 2023. Lepas tu pada selain mengajar juga telah sebagai guru pembimbing untuk Camp Google Maps dan macam-macam projek lah sampai ke peringkat antarabangsa lah. So antara pencapaian yang antara yang cemerlang lah di Cikgu Siva ni. Okay. So dia baru saja mendapat pengiktirafan di peringkat sebagai ikon qualification untuk bulan Oktober baru lagi itu. So di TV Kajang ni panggil cikgu Sir sekarang. Saya lagi dikenali sebagai Sir Siva lah. Ya, betul. Alright. Okay. Okay, saya bacakan lagi sedikit profil Cikgu Siva, Cik Siva atau Sir Siva ni. Okay, untuk maluan viewers kita. Sebelum ni Cikgu Sir Siva ni mempunyai kelayakan ijazah secara muda kejuruteraan medical daripada sebuah IPTA daripada UMP kalau tak salah saya. Okay, kemudian dia telah melanjutkan program PGDT ataupun DPLI Postgraduate Diploma in Teaching di OUM Kelantan Pusat Pembelajaran Kelantan dan telah bergraduat pada tahun 2023 juga dengan lulus dengan cemerlang dan turut menerima anugerah dekan lagi lah. Okay. Beliau pernah berkhidmat sebagai jurutera di CRL dan kemudian ada yang berlaku sepanjang tu dan dia telah menjadi guru tuition dari rumah ke rumah, home tuition bagi subjek matematik, maths dan juga kimia rumah ke rumah. Sebenarnya ramai anak didik dia, mungkin ada anak didik dia yang join live ni lah. Saya dengar macam Sir Siva ni memang popular lah, terutama sekali di Kelantan lah masa tu. Dan satu lagi dia pernah viral kerana sebab dia menghadiahkan set PS5 masa tu Masa tu lepas PKP ke saya. Lepas PKP. Set PS5 pada anak murid yang dapat straight Ace. Tu satu lagi yang dia viral lah masa tu. Kemudian so sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, okay, bagaimana perasaan Sir bila kita mendapat pekerjaan dalam bidang yang kita minati lah. Dulu ni kerja sebagai jurutera kan. Sekarang saya difahamkan memang Sir memang daripada dulu minat untuk jadi tenaga pengajar, pendidik. So bila sekarang ni kita dah dapat apa yang kita pilihkan, profession yang kita suka dan gemari, apa perasaan sekarang? Okay, terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak OUM kerana saya jadi seorang guru sejak kecil lagi. So saya buat yang terbaik untuk mengajar kawan-kawan saya. Masa saya ni merupakan batch tahun 2009 SPM. Dekat situ saya dapat mengetahui itulah minat saya untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Sebagai contohnya, bila saya mengajar subjek matematik tambahan kepada kawan-kawan saya rasa seronok mengajar sebenarnya. Bila kawan-kawan saya boleh memahami apa yang saya ajar dengan cara yang mudah, saya rasa seronok. Memang seronok. Itu dah dapat macam ada lah mungkin ciri-ciri. Ciri-ciri. Jiwa pendidik tu lah. Jiwa pendidik tu mungkin ada. Okay. Selepas SPM tu, saya pun minta untuk sambung belajar kepada bidang pendidikan. Tapi saya tidak mendapat peluang itu. Seterusnya saya sambung ke peringkat STPM di sekolah yang sama iaitu di Maktab Sultan Ismail. SIC lah, kalau kat Kelantan orang panggil SIC. Okay. Dan seterusnya cuba untuk menceburkan diri dalam bidang pendidikan tetapi malangnya tidak mendapat. Tetapi saya mendapat option untuk menyambung bidang kejuruteraan mekanikal di UMPSK. Okay. So rezeki ni tak pernah salah alamat lah. Ya, betul. Okay, kita cerita balik yang pasal yang jadi guru home tuition kan. So apa sebenarnya punca yang daripada jurutera tu jadi guru home tuition? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya memang mengajar since 2009 tu kan. So saya start balik semula dengan mengajar matematik tambahan dari rumah ke rumah. Of course saya start dengan saya punya contact my best friends, adik-beradik dia. So saya tolong untuk memperbaiki grade pelajar-pelajar ni lah. Subjek matematik lah pada awalnya pun semua. Matematik tambahan, betul. Okay, so berapa tahun tu? Sejak tahun 2018 sehingga kini.
Oh, sekarang pun masih lagi terlibat? Masih lagi, tapi lebih kepada tuition online. Online lah, tapi Ya. yang masa tu face to face lah, datang rumah ke rumah ya. Rumah ke rumah. Saya tengok macam banyak, macam ada ramai yang komen lah, maksudnya anak murid yang mengajar ni, maksudnya dia orang komen kata macam, oh lepas sebelum ni macam tak okey maths, tiba-tiba bila dapat dengan Sir Siva ni terus result ni, so saya dapat tengoklah banyak lah kat social media yang pasal daripada grade F kepada A- pun ada dalam rekod saya. Ya, Ya betul. Maksudnya memang ada jiwa pendidik tu lah melekat. betul. Okey, Sir Siva, yang pasal kisah yang PS5 yang viral tu, katanya pelajar yang mendapat PS5 tu dihadiahkan oleh Sir sendiri Ya betul. Mendapat straight Ace Ya betul. Tahun 2020 berapa jadi kejadian tu? Lepas PKP kan? Itu SPM tahun 2022. Result yang keluar pada tahun 2023. Jadi pelajar tu pelajar yang belajar masa PKP kan, yang secara PDPR lah panggil. Ya betul. So masa tu tuition PDPR ke atau datang ke rumah pun macam mana masa tu? Masa tu tuition memang by online lah. By online. Oh, maksudnya guna platform juga. Ya betul. Apa yang menyebabkan jadi viral? Saya tak pasal masa tu, kalau tak silap saya masa tu ada keluar dekat surat khabar digital lah masa tu kan, banyak kan saya tengok dekat yang Melayu punya surat khabar Cina keluar, surat khabar Tamil. Apa yang menyebabkan benda tu viral? Sebenarnya benda tu boleh dikatakan luar biasa sebab saya ada cikgu yang pernah menghadiahkan gaming konsol kepada pelajar kan. Yalah. Sebenarnya modal besar juga tu. Modal tu boleh dikata besar juga. Okay, so sebenarnya saya berasaskan kepada AdMaths. Tengok keadaan masa tu, markah pertengahan tahun yang agak kurang memuaskan bagi satu kelas. Satu kelas. Okey. So sebabkan tu saya pun cabar. Masa tu pun saya tengah buat praktikum di sekolah tu. Masa tengah praktikum PGDT lah masa tu. Ya betul. So masa tu saya cabar satu kelas tu. Sampai dapat straight A. Yalah, AdMaths kenalah A. Masuk AdMaths lah kena ya. Masuk A kan, AdMaths kan. So saya cakap saya akan hadiahkan Sony console PlayStation 5 satu. Masa zaman tu PS5. Masa tu. So adalah beberapa orang pelajar mengambil benda tu sangat-sangat serius. So mereka menunjukkan usaha yang sangat-sangat gigih. Macam pukul 2 pagi, 3 pagi boleh pula WhatsApp tanya soalan AdMaths kan. Tanya, macam mana sir? Macam mana nak jawab soalan ni? Macam, wah terharu, amat terharu. Lepas pada saya cabar satu kelas tu siapa yang dapat straight A, akan dapat PlayStation 5. Dah adalah beberapa orang tu memang pukul 2 pagi, 3 pagi pun dah semangat tanya soalan AdMaths. Yang tak pernah, macam orang kata, yang tak pernah ambil inisiatif step untuk nak jawab latihan AdMaths pun tiba-tiba je tanya soalan. Terkejut lah kita kan. Kenangan PS5 ya. Ya betul. Pukul 3 pagi tu. Imagine pukul 3 pagi tu. Saya pun bersemangat juga kerana stay sampai pukul 3 pagi. Manalah budak ni tanya soalan. Mesti ada 2-3 orang sekurang-kurang yang malam tu tanya soalan. Dia jawab soalan pasir AdMaths apa kan. Dia tanya macam mana nak buat ni sir. So, saya pun saya ambil gambar kertas A4 solution saya send. And then explain about video explanation. Saya buat record video explanation. Saya bagi kat student tu, ni cara nak buat macam ni, macam tu. Sampai dia orang faham. Tapi memang saya dah reserve satu Sony console PlayStation 5 tu one day before result keluar. Dah memang rasa ada yang saya rasa memang maybe ada yang akan dapat. Especially yang pukul 2 pagi, 3 pagi yang tanya saya soalan tu, mesti ada yang dapat kan. Memang ada yang dapat. So masa hari result keluar tu, memang saya bawa Sony PS5 tu masuk dewan tengah tu sampai jadi havoc satu dewan. Dewan sekolah. Dewan sekolah. Maksudnya pergi ke sekolah pelajar tu lah. Ya, betul. Okey, kalau katalah 5 orang yang dapat straight A, macam mana nak? So saya tengok budak yang mana betul-betul attach with me, yang approach saya, yang betul-betul take the challenge. Saya nampak siapa yang betul-betul ambil challenge tu, they deserve to get it lah. Ni mungkin salah satu cara lah kot untuk bagi motivasi. Dia actually satu benda yang mengundang kepada motivasi pelajar. So kita tengok bila kita cabar satu kelas tu, maybe bukan semua ambil benda tu serius. Ada certain pelajar tu dia akan ambil benda tu lightly. Lah ni cikgu praktikum saja je tu, nak cakap, nak membakar semangat itu ni kan. Tapi nobody expect benda tu jadi for real. Jadi wartawan ada pergi cover lah benda ni sebab saya tengok banyak surat khabar. Surat khabar ada. I have been phone call interviewed by Hits FM, Era FM. Memang viral sungguh. Ya, betul. Dalam Mix FM pun pernah mention about berita ni. Okey, inilah orangnya
kita bawa secara live juga hari ni. Okey, ni pernah viral sebelum ni. Apa ni, kalau sebab saya pun teringat macam cikgu sains saya masa tu PMR kan, sains dia kata kalau siapa yang dapat A dia akan bagi RM10. So macam tu, yalah RM10 ramai lah dapat A subjek sains kan, berbanding dengan MAT memang susah lah kan. Tapi mungkin cara pendidik tu lah bagi dia modal tu, tapi memanglah modal nak pakai, tapi rasa mungkin kepuasan lah yang kepuasan itu sebagai pendidik ya. Sebab saya sebagai pendidik at moment saya rasa saya nak improve markah math student. How? Dia tengok biasanya around teenage, around umur 16, 17 ni biasanya they like to play games. Biasanya main mobile games lah banyak kan. Tapi tak semua yang dapat merasai PlayStation. Betul. Kan? So kita tengok budak tu suka main game. Kita tengok je WhatsApp status student tu, suka main game tu, suka main game ni. Saya pun tanya, awak suka main game mobile je ke? Yang tu je saya mampu. Saya nak PlayStation, saya nak minta dengan parents saya strict tak bagi. Saya cakap macam tu. Tapi kalau kita tengok akademik ni, dia ada usaha tu. Kita nampak dia ada usaha. Tengok markah dia tu berubah, grading tu berubah secara drastik ke arah yang lebih elok. So kita nampak budak ni dia ada hobi dia main game tapi dia tak ada peluang. So kita challenge satu kelas tu suka je main game telefon, tapi nak main game yang grafik cantik tak ada peluang. Parents tak bagi, ada yang kata tak mampu. Okay, so kalau awak nak rasa PlayStation, saya cabar awak get straight A. At maths tu confirm lah kena A. Bila kita cabar macam tu, nampaklah pukul 2 pagi 3 pagi usaha yang tak tidur tanya soalan tu, kita pun terharu. Tapi itulah maksudnya dengan cabaran tu, kalau tak dapat A, kalau at maths ni dapat B dengan C pun bukan senang. Tapi ada lah yang dapat B dengan C disebab kerja cabaran ni, betul? Betul, ada. Sebab saya sendiri pun dulu ambil at maths memang dari F ke B ada, F ke A minus pun ada. Saya tahu subjek at maths memang susah dan saya pun memang tak boleh nak kata cukup-cukup makan saja. Sebab saya tahu memang susah. So, okay, bagaimana boleh dapat inspirasi untuk sambung program PGDT di OUM Kelantan ataupun DPLI inilah, Postgraduate Teaching. Apa yang menyebabkan rasa tiba-tiba macam nak ambil program PGDT tu? Okay, ni semua kena berterima kasih kepada ibu bapa pelajar yang encourage saya lah. Sebab saya tengok dekat sini apabila markah pelajar tu berubah secara drastik, grade tu perubahan dia sangat jauh. Contohnya daripada F ke A minus, parents cakap, okay, kenapa awak tak jadi cikgu? Awak nampak awak punya passion ada. Setiap kali saya pun duduk sebelah tu je, saya tengok macam mana cara awak mengajar anak saya. Saya nampak dengan penuh dedikasi. Nampak sangat-sangat bersemangat bila mengajar. Nampak ada aura tu lah, memang ada aura tu memang dah ada. Betul. Even parents pun cakap, dia kata, saya dulu batch tahun 90-an ambil at maths. Sekarang you ajar balik, saya ingat balik benda tu, mudah nak faham. Parents boleh cakap macam tu. Pelajar lagi lah suka. Okay. Sampai kan bila masa home tuition, saya bagi kerja rumah, the following week saya cuba semak balik dia orang buat. Student buat. So, boleh buat. So memang betul adalah secara orang kata macam naluri pendidik tu dah ada. Boleh bayangkan minat tu apabila pelajar tuition boleh WhatsApp saya pukul 2 pagi, 3 pagi tanya soalan at maths. Saya boleh lagi reply. So itu nak tunjuknya seorang pelajar yang tak suka at maths tiba-tiba dah jadi suka at maths. Dah nampak perubahan drastik dari segi perubahan grade tu. So tu yang pergi sambung ambil program PGDT tu lah. Ya. Saya mencuba peluang saya buat kali ketiga untuk menjadi seorang guru dan akhirnya kita dah sambung program PGDT kan. So program PGDT tu masa tu lepas PKP memang secara fully online lah. Fully online, exam pun online. So apa pandangan Sir Siva pasal pembelajaran secara ODL secara part time dan fully online? Sesuai ke untuk apa ni, sebab ada cakap yang secara online ni tak sesuai lah. Dia memilih secara tradisional lah. Dia macam tak boleh terima konsep yang online, fully online. So apa pandangan Sir Siva pasal pengajaran secara ODL? Okay, dalam dunia yang orang kata fast-paced world ni, people are getting busy. Tahu kita especially adults getting busy dengan family commitments, kerja dan pelbagai benda. Ada beberapa orang memang dia berminat untuk sambung, dia orang punya passion. Okay. So if you ask me, platform untuk kelas online in this kind of things memang saya support because benda ni sangat-sangat selesa. Dari segi pembelajaran, dari segi exam, assignments, the way they conduct assignments, they upload in portal, benda tu sebenarnya sangat-sangat selesa.
So kalau instead macam kita nak datang dari jauh and kelas buang tu masa face kan? to face, bukan kata nak buang masa. It takes time sebab time kita pun sampai. ada banyak komitmen kan. Betul. So bagi orang dewasa, I highly recommend should go with the online class, should be fine. Jadi ilmu tu masuk juga. Masuk juga. Untuk newbies like a new fresh students, we are not recommending online class. Still face to face is the best. School is different. Okay, but university is different. So kita tak boleh compare both of it. University life is a different compared to school life. School kena face to face no matter what. Tapi kalau macam Sir Siva ni, kalau katalah buat home tuition, kena belajar full time pun susah kan, sebab kita ada komitmen dengan yang tuition kan. Exactly, betul. So bila buat home tuition ni kita ada pendapatan. So pendapatan tu lah untuk buat bayar orang, betul? Ya, betul. Okay, berbalik kepada ikon KV Kajang. Bulan Oktober hari tu betul. Ikon College Vacation di Kajang. So apa yang menyebabkan yalah, sebab saya rasa macam Sir Siva ni macam baru lagi kan, 2 tahun antara muda lagi. Apa yang menyebabkan Sir mendapat anugerah tu lah? Ni kali pertama dapat Kali pertama. Lihat, kalau ikutkan tenaga pengajar baru dapat tu kira macam kata hebat jugalah. So apa yang faktor yang boleh dapat tu, yang ikon KV Kajang? Okay. Walaupun saya baru saja berkhidmat selama 2 tahun di KV Kajang, saya telah menyelami pelbagai aktiviti yang berlaku di KV Kajang dan saya cuba untuk menceburkan diri. So saya take it benda tu really serious. So sebagai contohnya macam saya masuk tu, saya dapat peluang untuk mengajar projek tahun akhir bagi pelajar diploma. Daripada situ saya pun dapat mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh pelajar ada yang potensi untuk dibawa bertanding ke pertandingan inovasi. Nampak ya, betul. So saya dapat tengok sebagai contohnya macam pelajar teknologi otomotif. Biasanya pelajar teknologi otomotif, pelajar-pelajar ini biasanya tidak didedahkan sebagai contohnya untuk buat programming coding dengan menggunakan Arduino. Tetapi kalau kita tengok pelajar tu ada satu usaha, dia nak belajar benda tu. Dia sanggup belajar benda tu, dia nak hasilkan sesuatu produk projek tahun akhir yang sangat-sangat luar biasa. Yang tidak dihasilkan oleh pelajar teknologi otomotif, boleh dikatakan. Contohnya macam belajar Arduino programming. Pelajar-pelajar ni sanggup untuk belajar. So Arduino tu tak termasuk dalam silibus? Tiada. Tapi kesungguhan untuk belajar, untuk menghasilkan satu produk yang luar biasa bagi pelajar teknologi otomotif bukan senang. So dia kena ada extra lah. Extra knowledge. They are willing to learn. So bila saya tengok satu projek ni, and saya lah pengilir projek itu tersebut, dan saya amat terharu dengan pelajar saya cakap, okay, saya bagilah sedikit guide untuk pelajar-pelajar saya untuk menghasilkan projek ni. Dan projek tu dikenali sebagai MQ2 Touch. Nampak macam bunyi, it's a glove sensor untuk detect leakages dekat gas lines. Projek tu nampak senang untuk difahami, tapi proses untuk menghasilkan produk tu is very hard actually. Especially untuk automotive student. They will to learn untuk Arduino programming. So dia apa ni dapat tinggi peringkat kebangsaan ke antarabangsa? Antarabangsa kami mencapai emas. Emas antarabangsa. Buat kat mana? Okey, yang tu pertandingan itu dianjurkan oleh College Vocational Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. It's a virtual pertandingan. Oh, pertandingan virtual. Yes, virtual. So kami membuat preparation untuk menghasilkan video projek pembentangan dan kami juga upload dekat portal dan kami tunggu untuk result pertandingan itu. Emas Emas. Okey. Tahniah, maksudnya dengan masuknya dalam masa sekejap ya, bila kita yalah macam Cikgu Zee cakap macam Sir ni memang minat dengan bidang pengajaran. Jadi bila dah masuk ke dalam bidang tu kita cuba untuk sehabis baik lah. Maksudnya peluang nampak apa semua. Kita memang minat. Bila minat tu kita akan buat dengan apa? Dengan hati yang sepenuh hati. Ya, betul. Pada perhimpunan rasmi pun saya pastikan pelajar-pelajar ini naik ke pentas untuk terima medal dan sijil tersebut. Tapi sebab cakap pasal Arduino tadi kan, ini sebagai satu macam advantage lah. Maksudnya dia benda yang tak ada dalam silibus dia ada, dan kalau macam kata orang kata dalam pasaran kerja tu kita ada extra yang macam tu. Extra knowledge we have. So majikan akan suka lah. So macam yelah kalau macam collaboration ni dia hands on kan. So satu added value memanggil. Baik. Tadi yang pasal part time online tuition tu,
Online tuition ni buat secara online, bukan ya face to face. Masa saya berada di Kelantan, saya conduct kelas secara fizikal, face to face. So apabila saya pindah ke Kajang, saya convert kepada kelas online. Ini maksudnya meneruskan lagi yang masih lagi meneruskan. Subjek apa yang buat? Masih lagi sama, matematik tambahan dan kimia. Matematik tambahan kimia. Ya, betul. Jadi kalau macam kata ada siapa-siapa yang ni form 4, form 5, kata 4, kata 5 yang. Ya, betul. So kalau kata siapa-siapa nak menyertai lah kelas ni, boleh cari melalui apa? Sesiapa yang ingin follow tuition Sir Siva, especially for admits ataupun kimia, boleh follow my IG Siva Gopalakrishnan ataupun my TikTok Sir_Siva. Ni ramai lagi kot follower di kalangan student yang daripada Kelantan tu, ada masih follow je. Masih lagi follow, masih lagi keep in touch. Keep in touch lah. Dia orang ni dah, kalau yang dapat, kata yang dapat PS5 tu kan, cikgu nak boleh mention kan nama dia siapa? Sekarang dia sambung belajar di MJIM, Malaysian Japanese Institute. Oh, ni bidang engineering juga ke? Bidang mechanical engineering. Oh, sama lah. Sama dengan Sir Siva. Oh, maksudnya dia mendapat inspirasi daripada cikgu dia juga ni. Maksudnya dengan keputusan yang cemerlang tu, maksudnya dia ada harapan dan ke arah engineering lah, disebabkan oleh subjek maths pun dia dapat A kan? Ya, betul. Dan pelajar itu juga menyatakan hajatnya selepas habis kursusnya di Jepun, akan balik ke sini untuk menyambung pelajaran di Institut Kemahiran. Saya tanya pelajar tu, dia kata dia nak menceburi di dalam bidang otomotif juga. Oh, kemahiran tu maksudnya nak ambil TVET juga? Ya, betul. Oh, TVET. Oh, maksudnya siapa expect pelajar straight A pun nak fokus kepada TVET. Dia pun berminat ke arah TVET juga. Mungkin takut sebab dia tengok Sir Siva ada kat sini. Ya, betul, mungkin. Dia pun mungkin nak masuk ke KV Kajang ke mana tahu. Menjadikan Sir Siva sebagai inspirasi. So sekarang masih keep in touch lah. Ya, betul. He's still in touch. Dia tu biasalah sebab macam parent saya, ibu saya lah pun guru juga. Biasanya pelajar ni dia akan selalu keep in touch sama mana cikgu yang dia memang dia suka ataupun dia memang ingat. Jadi macam, yalah, kalau kita sebagai pelajar, kalau kita perlu menghargai sebab cikgu ataupun pensyarah ni orang yang menyampaikan ilmu. Jadi keep in touch tu memang biasalah. Kalau untuk pelajar pada especially yang berjaya macam ni lah. Ya, betul. Tapi saya memang kagum lah kata macam cikgu apa ni Sir bagi tahu tadi kan, yang daripada yang dapat markah fail tiba-tiba boleh jadi A tu. Memang saya kagum lah. Mungkin ada cara pengajaran ataupun disebab passion kita tu, jadi kita nampak, kita akan cuba cari lah untuk cari untuk kita sampaikan ilmu kita pada pelajar kita kan. Jadi adakah program macam PGDT tu ada value pada Sir lah? Macam Sir dah tahu dah benda tu bakat, tapi dengan adanya program PGDT tu, adakah menambah lagi ni, ada apa yang Sir dapat daripada program PGDT tu? Okey, daripada program PGDT, manfaatnya yang saya dapat adalah it's a best platform untuk kita jadi seorang guru. But I think in terms PGDT, the fees being offered compared to other university seems to be the cheapest lah. Cheapest and affordable. Boleh cakap. So itu kelebihan dia untuk yang OUM. Dari segi fees dia tu memang rendah untuk PGDT. So I will strongly recommend or suggest kepada sesiapa yang ingin menjadi guru, boleh mengambil PGDT di OUM. Tapi ni pun tak jadi guru, jadi tenaga pengajar college vocational, tapi dia kira macam pensyarah. Pensyarah, kan? Betul. Pensyarah kan, tak semestinya guru. Maksudnya ada lagi macam yang, yalah, contoh macam degree engineering kan, engineering. So peluang dia dekat ni college vocational lah, program TVET sebab engineering. Jadi kita tak semestinya pergi pada sekolah saja kan, sekolah rendah, sekolah. So ada peluang lain. Sebab saya tengok ada yang kalangan macam alumni PGDT OUM, ada yang macam bila dia dah tamat, kadang-kadang tak dapat peluang lagi, tiba-tiba dia jadi di sekolah swasta lah, tak semestinya kerajaan kan. Ada dapat sekolah swasta, ada yang jadi online tutor pun ada. So macam-macam lah. Dan ada pula yang jadi macam untuk buat modul. Ini rezeki ni macam-macam lah. Rezeki ni macam yang penting kita kena usaha. Betul. Kalau kita duduk tanpa usaha, mungkin tak ada peluang tu. Jadi insya-Allah lah kalau kita buat, mungkin ada rezeki tu di mana-mana. Jadi macam untuk kaedah macam pengajaran secara online kan, online. Macam cikgu mengikuti program PGDT di PLI ni secara online, dan cikgu sendiri membuat tuition sekarang ni secara online juga. Jadi benda tu adalah satu orang cakap normalisasi lah. Dulu new normal.
norma baru sekarang ni dah menjadi normalisasi lah secara kebiasaan. online. Kebiasaan. Apa pandangan Sir Siva berkaitan dengan pembelajaran secara online ni? Boleh ke ataupun masih perlu juga kepada kaedah tradisional yang face to face, sedangkan sekarang orang dah mula menerima secara online sebagai satu trend yang kita akui lah pada abad 21 ni kan. Macam mana pandangan? Okey, pembelajaran berasaskan online boleh dikendalikan berdasarkan keupayaan pelajar. Kita tahu keupayaan pelajar tak sama. Ada pelajar yang lemah, pelajar yang sederhana, pelajar yang pandai. Untuk pelajar yang kita tengok dari segi grading dia, dari segi performance masa ujian, kalau kita tengok markah dia tu okey, contohnya markah dia dah pun A, dah mencecah A, grade A. So, kita boleh conduct kelas secara online untuk pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar yang markah sederhana, grade sederhana, contohnya dapat B atau C, masih lagi ada peluang untuk kita conduct kelas secara online. Tetapi pelajar yang lemah, kita suggest kepada face to face. Oh, ada human touch jugalah. Ya, betul. Sebab kalau kita buat kelas online kepada pelajar-pelajar yang lemah ni, biasanya bila kita kata pelajar tu lemah, bukan pelajar tu tak pandai ke apa, bukan. Slow pick up. Bukan sebab dia tak tumpu. So kalau kita nak letak dia dalam satu grup dengan campur pelajar sederhana, pelajar pandai, so jadi dia ketinggalan jauh. Dia tidak ada peluang untuk tanya soalan. Ada setengah pelajar tu dia segan. Introvert pun ada. So untuk mengatasi masalah-masalah macam ni, biasanya kita akan letak satu grup pelajar online tu, satu kelas. Kalau kita nak letak juga pelajar lemah in one group, boleh. Kita letak pastikan semua duduk satu grup tu yang lemah. Semua lemah. Dia tak boleh berkumpul. Tapi my suggestion, pelajar yang lemah ni better face to face. Better face to face. Bagi pelajar-pelajar ni untuk membuka ruang kalau nak tanya soalan. Kadang-kadang pelajar ni akan segan. Bila letak dengan pelajar yang pandai atau pelajar yang sederhana, mungkin pelajar lemah ni dia segan untuk tanya soalan. Seeloknya face to face, kalau kita nak conduct kelas untuk pelajar-pelajar lemah ni, biasanya kita buat satu grup. Kalau semua, pastikan kalau face to face semua pelajar yang lemah. Kalau tak, dia boleh tu menjadikan macam segan nak tanya soalan. Ataupun ketinggalan lagi. Sebab dia perlu diberi perhatian yang lebih. Betul. Jadi macam kalau Sir Siva sendiri mengikuti program PGDT secara online, adakah benda tu memberi makna ataupun adakah ilmu pendidikan tu dapat dari PGDT bila Sir sendiri mengikuti pengajian secara online di OUM? Bagi saya ya, apabila saya join kelas online PGDT, okey, dari segi apa-apa subjek yang saya join untuk PGDT ni, pensyarah boleh memberi explanation yang secara mendalam pasal apa yang kita belajar. Contohnya macam subjek educational management, curriculum management. Subjek-subjek itu bila kita belajar secara theoretically, kita boleh understand taksonomi itu apa, aras taksonomi apa, pembelajaran kognitif apa. Kita dapat kita dapat nota lagi to go through to read all the things. Semua secara online. Semua secara online. And PDF soft copy pun di-share dalam group WhatsApp. So what else we want? Sebab kita boleh belajar everything according to kita punya kesesuaian masa. Bila kita ada masa lapang, kita boleh buka nota tu dan kita boleh go through. Lepas tu kalau online pula macam kita tak perlu bergerak pun ke sana. Tak perlu. Janji ada laptop, internet, kita boleh buka. Phone pun boleh. Pun boleh. Untuk join kelas kan? Yes. So jadi adakah ilmu yang bila dah habis semester terakhir tu ada buat praktikum kan? Semester terakhir buat praktikum. So bila habis belajar online tu, bila buat praktikum, adakah ilmu tu diguna pakai dan macam mana? Sangat-sangat berguna apabila kita tengok dari segi pembelajaran kognitif, aras taksonomi, benda tu diguna pakai. Apabila saya jadi guru praktikum, saya tengok cikgu senior saya, guru pembimbing yang menghasilkan soalan ujian. Bukan senang. Kita kena berasaskan kepada aras taksonomi, pembelajaran kognitif, kita kena buat JSU. So menghasilkan kertas peperiksaan bukan senang. Daripada situ kita tengok, kita apply balik apa yang kita belajar. Subjek macam educational management, dekat situ kita apply balik. Itu yang membantu tu. Yes, dan betul. Dan kita secara praktikalnya melalui praktikum tu kita hands on terus jadi praktikum. Berapa lama buat praktikum? Praktikum saya selama 3 bulan. 3 bulan Ya. Dia perlu macam 3 bulan tu
Sebab ada yang tanya, especially yang bakal-bakal pelajar PGDT, adakah perlu buat ada 3 bulan di sekolah ataupun ada, sebab saya faham macam daripada pengarah program, dia cuma dalam beberapa jam ataupun beberapa sesi dalam seminggu, bukannya kata seminggu di sekolah. Macam Sir buat macam mana dulu? Saya buat full time practical. Full time? Ya, betul. Oh, maksudnya berada di sekolah tu full time? Full time, 3 bulan. Jadi sebagai guru sambilan ke ataupun sebagai guru ganti ke apa? Ataupun memang boleh dikatakan saya ni sebagai guru ganti. Oh, guru ganti. Guru ganti sebab pada masa tersebut ada beberapa cikgu yang pergi ke umrah. Buat umrah. Kebetulan subjek matematik. Rezeki. Banyak rezeki terpijak sebenarnya. Banyak rezeki terpijak. 3 bulan tu sempat saya mengajar matematik. Jadi seeloknya maksudnya kalau kita boleh secara full time sebagai guru ganti lebih baik lah. Lebih baik. Sebelum tu saya nak tanya, sekolah swasta ke sekolah kerajaan? Sekolah kerajaan. Sekolah mana yang buat praktikal maksudnya? Maktab Sultan Ismail. Maktab Sultan Ismail lah. Ni Kelantan. macam sekolah dulu Ya, betul. Ada lagi cikgu-cikgu yang dulu? Ada, masih lagi ada. Okay. Yang encourage kita untuk do our best. Bila tengok cikgu kita yang pernah mengajar kita dan kita kata kita dah berkhidmat sebagai guru praktikum di sekolah tersebut, cikgu-cikgu kita pun bangga dan kata, wah, pilih Kejaya sebagai pendidik juga, bagus sebab yalah, you punya AdNet power. Jangan ni best student SPM dulu kan? Betul. Especially STPM. Top student. Sampai STPM di sekolah tu. Ya, betul. Okey, baik. Cantik juga tu buat praktikum di sekolah asal. Alright. Okey, kita lebih lanjut lagi. Saya dapat lihat kat sini macam Sir Siva ni telah bergraduate graduation program PGT pada tahun 2023. Okey. Tetapi mula berkhidmat sebagai tenaga pengajar di KV ni di qualificational tahun 2023 juga. So cepat tu macam dia punya peluang tu datang. Maksudnya graduate tahun 2023 terus mendapat peluang untuk jadi tenaga KV tu 2023. So macam mana proses tu? Yang maksudnya lepas graduate tu apa yang Sir Siva buat? Okey, lepas graduate tu memang saya continue dengan my online classes. Okay. Pada bulan Jun, kalau tak salah Jun 2023 saya dipanggil untuk di Temuruga. Kena mohon dulu lah sebelum Temuruga tu kan. Tapi sebelum tu bulan 3-4 bulan sebelum tu saya dah buat permohonan. Dan pada masa itu adalah masa musim one-off. One-off. So masa tu merupakan kita kata masa yang hot lah. Okay. So kata immediate hiring. Rezeki immediate hiring. Itu. Dan saya juga ditemukan pada bulan Jun untuk option teknologi otomotif. Bidang ni lah juga, bidang engineering ni. Disebabkan saya punya ijazah merupakan kejuruteraan mechanical. Dan masa tu kita tahu TVET pun hot, tengah naik. Kita kekurangan tenaga pengajar TVET pada masa itu. So dia jaga orang engineering lah. Orang engineering, betul. So ni PGDT dah support lah kepada ilmu engineering tu dengan ilmu pengajaran melalui PGDT. Betul. Okay. Bagaimana perancangan masa depan Sir lepas ni? Ada ke macam nak sambung master ke peringkat PhD ke pula? Ada tak macam itulah perancangan yang akan datang? Perancangan yang akan datang tu mungkin saya akan belajar. Tidak pasti sama ada saya nak sambung belajar tu kepada ke arah yang TVET ataupun ke arah math sebab both are my forte, my favorite. So it depends on the time that I have. If I don't have any commitments, I may consider untuk further my studies lah. Studies lah? Ya, betul. Part time ke full time? If it is convenient, like I previously told you, if ada macam opportunities macam kelas by online, we can go with part time. Part time lah. Should be fine. Okay, alright. Saya nak bagi tahu kepada viewers, kalau ada kalangan alumni OUM, kalau macam sambung belajar, contoh diploma ke degree ke master ke, so kita sambung di OUM juga untuk peringkat lebih tinggi, akan ada diskaun istimewa lah khas untuk alumni. Dan termasuklah alumni ni, kalaulah adik-beradik dia ataupun anak-anak ke ataupun ibu ayah ke yang keluarga terdekat lah sambung pengajian di OUM, ada pula diskaun family alumni punya diskaun juga. Okay, bukan sekat alumni sambung belajar, family terdekat pun kalau sambung belajar pun ada family diskaun. Okay, so pada viewers kalau ada kalangan alumni ambil peluang ni jugalah. Okay. Okey, kita teruskan lagi sebelum kita
mengakhiri program kita. Okey, berdasarkan sebab banyak saya ni cuma mewakilkan lah, sebab kita ada ramai pelajar-pelajar pendidikan. So berdasarkan pengalaman belajar menghadiri interview untuk sebagai tenaga pengajar tu, apa pesanan Sir Siva lah pada pelajar-pelajar PGT OUM di seluruh negara yang ada? Ada apa-apa pesanan pada mereka? Okay, pesanan saya agak mudah. Okay, be confident in yourself. No matter what, if you are going to prepare for an interview or not, okay, get used with all the information around you, what's happening, what's ongoing. Sebab masa interview, they may ask what's happening in Malaysia or outside of Malaysia. So kita kena tahu, kita kena melengkapkan diri kita dengan semua knowledge. You have to do a lot of readings, and you kena peka what's happening around you. And also during the interview, just chill, answer confidently. Never lie in your interview. If honestly you don't know anything, you can tell them, sorry Tuan Datuk, saya tak prepare ataupun saya kurang memahami soalan yang dikehendaki. Saya boleh cakap honestly. Contoh, just an example. Then other things, don't get nervous. You tengok macam calon tu jawab dengan you rasa calon tu jawab marvelous and you rasa you a bit clueless. It's okay. Dia jawab yang terbaik. Never have a look on what's happening on the next door. Kata macam tu. What be yourself during the interview. That's my simple words. And kepada yang nak jadi guru, so be prepared to sacrifice a lot. Sebab orang kata guru ni sebagai lilin yang membakar diri untuk menyalakan semua. Betul. So you have to be prepared mentally in a challenging world, especially in the education world. That's all. Ya, kita tengok pun sekarang ni banyak isu-isu juga. Okay, dia dekat sekolah, profesional. Tapi kalau dia college vocational ni, dia bukan dia diploma lah, maksudnya level yang lebih tinggi daripada peringkat sekolah kan. Ya, betul. So sekarang ni katanya TVET ni antara yang macam menjadi kalangan tumpuan dalam kalangan pelajar juga. Ibu bapa pun. Ibu bapa Ya, betul. Dan sebab peluang sekarang dalam TVET, kalau kita pergi company training a lot, because masa dekat institut kemahiran pun student staff pun belajar hands on macam mana. So benda-benda yang macam hands on tu memang menjadi pilihan pada majikan lah. Ya, betul. Saya rasa macam benda ni ada persamaan juga macam dengan OUM. Macam OUM kita belajar secara bekerja sambil belajar kan. Maksudnya macam contoh pelajar diploma bukan TVET lah, diploma management ke human resource. Jadi mereka carilah kerja. Kalau dapat kerja berkaitan dengan management atau human resource, maksudnya pada bahasa sama dia belajar dan ada pengalaman kerja. Sebab benda tu memang menjadi zaman sekarang ni orang cari tahap pendidikan dan juga pengalaman kerja pada masa yang sama. So itulah, kita boleh relate macam dengan TVET jugalah. Ya, betul. Okey, saya rasa itu saja sesi live untuk kita kali ini. Saya rasa kalau ada rezeki mungkin kita jemput lagi Sir Siva ni ke sini. Dengan itu saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Cik Siva Gopala Krishnan tenaga pengajar di College Vocational Kajang untuk bersama kita dalam Alumni Coffee Talk yang julung-julung kali diadakan. Ini siri pertama. So mungkin untuk siri akan datang kita akan jemput alumni lain ataupun kita jemput sekali lagi. Mana tahu Sir Siva ni dah jadi dah peringkat jadi pengarah ke pula, tak tahu. Kalau ada rezeki lah kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kita secara live pada pagi ini. Semoga kalau ada sesi lain mohon jemput-jemput datang. Okay. Sekarang ni saya cuba nak bagi tahu, sekarang kita intake Januari 2026 sedang dibuka. Jadi kalau mana-mana pelajar yang ingin mohon apa-apa program lah. Okay. Kita ada fakulti pendidikan, fakulti sains dan teknologi, fakulti pengurusan dan perniagaan dan juga fakulti sains sosial dan juga fakulti IT atau kita bagi sains analitik data. Okey. Jadi untuk apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp ke talian 0113 6866 808 ataupun satu lagi nombor untuk WhatsApp untuk pertanyaan program 0112 6462 334 ataupun boleh hubungi talian pejabat 03 8913 5500
Okay, so kita dibuka setiap hari kecuali ditutup pada hari Isnin. Jadi kalau hari Isnin tu call tak ada orang lah. So kita hanya tutup pada hari Isnin dan juga pada public holiday, cuti umum. So Sabtu Ahad kalau tak ada cuti umum, insya-Allah ada orang di OUM Angin. Okay. So akhir kata, terima kasih sekali lagi pada Sir Siva, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga berjumpa lagi di lain rancangan. Akhir kata, Assalamualaikum dan salam sejahtera.